Okay dah. Oh dah record dah. Wih, semat. Handsome tu. Oh ya, yeah, abang kau punya. Oh ya, yeah. Okay. Beli tak ajak. Siap tu. Oi. Apa buat luar Oh, jatuh. Okay, bersama dengan Aiman in the house. Aiman, kita nak panggil lagi 2 orang. Nak tengok lagi 2 orang. Saya dengan Riz. Riz? Oi. Kenal sini bapak kau macam siap. Dia tengok pickleball. Oh, pickleball. Nah. Ni pickleball. Ada bateri. Belum. Dia macam mana babi? Tak, rule dia tak faham. Sekejap aku tengok ni. Dia macam tenis kan? Betul tak? Dia macam tenis. Tapi sini kita dekat Tamarin Cyberjaya. Okay. So kita tengah shoot podcast untuk podcast untuk Isma. So saya tengah pegang dia punya ni. Tak boleh masuk pula. Tak apalah. Dekat dalam podcast. So, sini ada podcast. Sini tak dia nak adjust kamera. So ni tempat apa nama tempat ni? Next podcast and studio retail. Betul kan? Salah bukan next podcast nama dia dekat Tamarin. Next podcast studio. Next podcast studio. So ni nak record untuk apa? Second episode. Okay. So apa seorang lagi tak datang. Seorang lagi on the ni surprise orang yang akan datang nanti. Dia kata bawa ini sudah. Boleh nampak sikit. Tu tengok. Kau ni. Record first episode tu. Kejap lagi. Tak ada. So ini setup dia semua. Dan ni cuti untuk record kita punya adalah sembang pacak. Macam aku Dia tembak kau macam mana? surprise. Nanti dia muncul. Oh, macam tu? Ya betul. Nanti dia lambat sikit. Tengah cari parking katanya. Nak boleh je. Kalau macam tu nak tunggu macam mana? Tak apa. Boleh ke tunggu? Ha? Boleh ke tunggu? Tak apa. Kalau tak boleh tak apa. Kita orang je sebab ini surprise. Saya dah cakap tadi, kita orang je, nanti dia masuk. So kau nak bagi phone duduk situ terus? Asal sebelah aku duduk sini. Ni nak adjust frame. Just frame sebab Fuad tempat kecil je. Tak nampak dia tak adalah besar sangat. Kena letak di situ. Okay, so ini nak run next episode. So kita tunggu. Oh, ya ujung ke? So kita nak tunggu Fuad tak sampai. Okay.
Okay, kita nak tunjuk setup luar pula. Okay, so ni di bahagian depan. So ini adalah setup dia. Kita penat lah. Datang ke tempat syuting kot 6, balik 6 pagi esok. Oh ya. Walaupun ya, tapi nak try masuk dia industri. So bila Isma dia pengalaman, dia pernah jadi pelakon. Mana boleh nak zoom? Tak boleh lah. Try je lah. Tak boleh zoom. Tak pernah pun depan kamera, satu kita kerja behind the scene. Faham. Saya mahu apa? Borak pacak. Borak memang. Ni memang kita borak pacak. Tak payah. Tak ya. Sekejap, abang ni Boleh bang? So ini abang yang set up kita punya apa? Tadlah Podcast. untuk podcast Kita punya editor je bukan. Lampu. Sekejap. Okey. So sinilah tempat kita punya ni. Memang pacak je. Kita ada saya, Fendi, lepas tu Isma, Asfari, kita ada Riz, ada Anas, ada Aiman, ada siapa lagi? Fuad. Kita lupa seorang, Fuad tak sampai lagi. Tengah nak run next episode ni. So rasanya diorang dah start ni. Diorang dah start dah tu. So boleh lah untuk yang si Fuad ni agak lambat sikit. So dia akan masuk surprise lah, macam tu. Dah kan ni? Dah belum lagi? Belum lagi. Okay. Belum. So kita tunggu Fuad je. So Fuad akan sampai lagi. Sebab dia kata nak cari parking kereta. So sampai. So kita nak ambil Fuad kejap. Fuad kat bawah. Macam mikir apa bos? Kita ambil Fuad dah. Fuad ni dia ada hal sikit tadi kan? What's up guys? So kita orang kat Tamari Square. Ya, Tamari Square. Bagi mana? Sama dia yang terpadam Tak, abang cepat. So Buka pada kanan situ. alright. So kita orang nak ambil kawan kita orang, Fuad, untuk bawa ke podcast. So hujan lagi? Nintik-nintik. Okey, kita redah je. Ni kena hujan tak apa. Tak apa kan? Right. Situ. Tak ada lift ke? Dia duduk. Itulah bodoh. Mana? Ni bawah. Basah sikit lah. So Parking kat basement. ni naik lah. Sini kita tadi. Yes. So guys, korang macam mana? Oh, bukan buat live Bukan. Kita hanya nge-record apa yang terjadi semasa podcast. So kita orang hanya record ni untuk apa yang jadi dekat podcast kita. Itu je. Apa pun kau stay tune podcast kita nanti. So macam-macam kita akan cerita. Macam-macam lah. Korang boleh tengok dekat YouTube Isma Chico.
yang kita orang buat sekarang ni dekat Tamarin Square, Next Studio. Ya. Right, so itulah dia sikit pencerahan sampai buat dah. studio. Jom. Ini jom Mat. Mat.